Boleh tak nak layan YT masa tengah drive? Boleh bang, boleh. Yang ni saya connect dengan saya punya hotspot phone saja. Jom saya tunjuk. Cara nak pakai, abang connect kat sini. And then dia akan detect kat situ. So ni sistem dia bang Kita boleh buka lah apa-apa apps dekat sini. Tak kisah YT ke, media player ke, movie ke. Contoh kita buka YT. Kita pasang satu. Okay bang, boleh bang Okay, ni YT. Contoh sekarang ni, ini gear P. Okay, kita try pergi ke gear reverse. Gear reverse, dia masih play. Dia masih play, tak ada masalah. Cuma sekarang ni saya punya gear reverse ada reverse cam. So reverse cam tu function untuk tengok sahaja, tapi media jalan. Ini memang penting lah. So dia tak boleh adjust yang ni. Contoh kalau N sekarang ni, saya pergi dekat N, ada function lagi D. D masa drive boleh lah. Nampak? Ini D boleh bang, tak ada masalah. So gear lain pun boleh juga. Sport mode boleh, N boleh. Reverse saja. Kalau abang ada reverse camera, memang reverse camera tu dia akan take over. Yang lain semua jalan. Drive boleh, tapi abang jangan buat lah bang. Kalau drive better, kalau abang seorang-seorang, abang jangan tengok skrin, abang tengok depan bang. Kalau untuk family, untuk orang belakang, penumpang boleh, tak ada masalah. So kalau abang berminat, abang boleh tekan dekat beg kuning car AI box ni. Yang saya punya ni 4GB. Kalau abang nak, abang boleh ambil lah berapa GB abang nak dekat beg kuning. Lagi besar dia punya spek, lagi padu lah. Mantap bang.